Hi guys, so today kita dekat apa ni? City City Mall. Banyak weh beli. Banyak gila. Too much. So ni kakak I, dia siapa single boleh berkenalan dengan dia. No way. Oh tak boleh Single but not available. But not available. Okay guys. So kat sini nice lah tempat dia, which is ada main-mainan budak. I think that City Mall ni too big for us. Too big guys, too big. Ada nak beli apa-apa lagi ke? Tak ada. Ada beli kopi. Oh, itulah Gizus lah. Bukan tepi ni ke? Ni kiri ni. Rasa tepi ni. Okay, let's go to. Oh, ada budak tadi ke? Cakap. Oh, okay. Dia dah dekat-dekat sebab kan tengok dia punya masa kan. So, dia kenal. Biasa kita tengok orang yang macam macam kita pun tak macam kenal. Dia asal kat sini macam tu. Itu kan yang macam tu. Hei, tak faham. Bam. Belah mana Zeus? Ni Zeus Coffee. Lepak jap lah, penat duduk jap. Oh, mak. Kak Lee, Norman tahulah. Stable gila weh. I baru je beli Insta 360 ni. So kita dekat Zeus guys. Zeus. Jangan dah habis sudah. App Zeus guys. Nampak tak app Zeus? Yes, kena install. Nak order apa tadi? Ada tak kau kenal lagi? Tak tahu ada. Okay, kita try. Coconut latte. Dia dah dapat kamera, dia dah tak fikir apa lagi, dah tak nampak dah kedai-kedai ni. Kau kalau dapat kamera kan macam terus di dunia lain. Coconut latte. Banana, coconut. Oh, Zeus Coffee Malaysia. Wow. Apa tu? Sereni Blanco. Who's the fucking Sereni Blanco? Sama tak? Tapi dia punya lens depan tu je kan? Alamak. Dia bukan macam. So kita dekat Zeus guys. Zeus. Okay. Thank you. Kalau kat ni. Hai guys, so sekarang ni I tengah tunggu kakak I, which is kakak I ni dia asyik nak terkencing ke. Aku tak tahu masalah dia, but actually kita tunggu je lah dia. So this one spec I beli tadi dekat Vinci RM9 je guys. So hari ni I habis total almost like masuk Insta 360 ni 360 ni 2,400 kali semua benda, and then I almost like habis that to 4,000. Kejap je habis duit. So sekejap kita kena tunggu dia. Besar agak mall ni. Kan kat sana dia Uniqlo punya ni. It's cute. So cute guys, so cute. Nampak macam pelik lah. Okay lah guys, bye. Cukup cah. Anak Rohini, anak Rohini masuk kereta weh. Mak minta maaf lah, banyak barang shopping ya. Pandai-pandai lah adjust. Macam ni. Tak ada marah-marah. Nah, dalam cas kan ni dia punya button tu. Kenapa pula button dia?
kau ni kalau bagi apa? Tempat casing button dia. Tu kamera baru ke? Kamera baru. Kita cabut. Pesan barang tu. Tengok button dia. Kenapa? Button tak dulu. Tengok. Kucing kau nak mati. Apa dia kucing? Kau dah nak pesan ini aja. Hari ni buat apa kat sekolah? Kita ada puteri kita. Tak, hari ni buat apa kat sekolah? Makan. Hah? Makan. Exam. Oh, exam. Exam sejarah yang telah Gagal? Yang telah gagal. Gagal ke? Tak. Belum dapat lagi. Jom. Belum tak tahu apa result lagi? Saya rasa kali ni saya matematik saya dapat B. Saya rasa awak gagal dalam percintaan. Ya. Tak adalah, Syifa kecil lagi lah. Tak payahlah bercinta Syifa. Sakit, kenalkan diri. So, nama saya ialah Syifa. Ha? Apa dia? Nama saya ialah Kak Syifa Al-Baru begitu. Oh, bagus-bagus. Awak kena berlatih sebab nanti Cik Man ada bisnes yang kamu kena ni. Jadi Cuma buat benda lain Syifa buat konten. kisah pula jom. Nak duduk situ ke nak duduk kat kursi ni? Duduk situ ke apa? Situlah situ best. Duduk situ. Sini lah 4 kursi. Okey. Tak boleh lah. Rindulah kakak ni nak nisab. Betul lah Kak Lin cakap. Rindu kat nisab. Nisab tu penting. Kan nisab kan? Diorang ni tak best lah nisab. Ha? Boleh Kakak lah. garang ke tak? Boleh lah. Tapi garang kan dia garang tiba-tiba. Sekarang dia Saya cakap lah Umi tu kan selalu marah tiba-tiba. Dia tak tahu dia pun garang. orang tak buat apa-apa pun dia garang. Cakap-cakap tak tahu. Saya menghadap balik. Kenapa? Maaf kami dah tutup ni apa? Oh, dia dah tutup lah. Dah tutup. Dia dah tutup. Ya, di Jom. sebelah. Ke ni? Dia dah tutup lah weh. Sebaik Kak Lin perasan. Ha? Nasib baik Umi duduk kat situ. Apa yang Syifa nak dalam dunia ni? Yang masih tak dapat lagi. Sekejap, sabar saya. Terima kasih. Ya. Cantik lah awak ni. Awak ni cantik sebenarnya. Cantik Cantik. Kita tak boleh hina ciptaan Allah. Tak boleh. Banyak betul lah kau ni cakap. Jangan ni body shaming Okay, Cinderella City. Cuba try. Okay. Order. Dia makan apa lauk dia? Dia banyak. Banyak? Ada family. Okay, ada satu. Ada apa? Ada apa? Ini dia. Mana? Dia lah yang lain. Mana? Pandangan pertama di macam tu. Pelik lah. Jelas budak-budak sekarang. Namanya Mak. Dulu kalau Cok Ma buat macam ni kan, Cok Ma kena pukul dah. Ni siapa? Nenek. Dulu ada ke? Cubalah Umi tak pukul awak. Dulu ada ke Velocity? Dulu tak adalah Velocity. Kamu ni. Order lah. Ke kamu nak makan? Saya nak air special menu kat bank. Okay guys, so sekarang ni kita orang dekat apa ni? Kedai Acitera. Acitera. So kita orang makan kat sini sebab Cok Ma yang nak. So kita nak pergi kafe tu. Leti Coffee tu. But apa? Mi, pilihlah juga. Saya ni dah lama sebab ada permainan sebab Cik Omar tak kasih. Tak, sebab situ ramai lelaki boyfriend. Ramai? Yes. Bateri sekarang lebih lagi. Bateri tinggal sikit. Alah, tak nampak. Kenapa tak nampak lah? Oh, yelah, kamera pergi kat Cok Ma. Okay, kamu rasa kamu cantik tak Syifa? Disebabkan kita tak boleh hina cipta Allah, so cantik. Saya pun tak. Okay, maksudnya kamu biasa je lah. Yes. Muka awam. Kenapa biasa? Oh, Umi cakap kamu muka awam. Hidung dia kan sengit. Cok Ma pun hidung sengit ah? Tapi sengit dia obvious. Ha, sama. Kecil sebelah. Tak nampak hidung Cok Ma sengit?
Alah, sini sikit. Kita tengok. Kita dua-dua hidung RM1 lah. Baru perasan. Kan hidung cuma RM1 kan? Nampak dia? Satu, depan dia satu, dua, tiga. Nampak? Hidung kita RM1 sebelah sini. Kamu sebelah mana? Sini. Cuma sebelah sini? Sini. Hah? Belah mana kau ni? Tak tahu. Saya cuma punya hidung. Minuman ni bukan Mei. minuman. Masih ingat? Mana? Minuman. Hah? Ini ke sini, ni ke sana. Minuman. Kenapa hidung? Omar rasa memang betul lah genetik lah. Omar rasa kalau Omar ada anak dia main sengit ke tepi. Lah, saya pun rasa. Saya rasa masa kecil. Masa tak belum. So sekarang kita ada lai cikang. Betul lah, sedap lah. Abang tu mana? Dah balik tadi kan. Kau cakap abang ni malaikat. Ya. Abang jual keripik ni malaikat. Tak tahu orang malaikat apa, orang bunian yang buat. Orang tu kau beli dekat dia berapa ringgit tadi? 38? 36. Kau cuma dapat RM38,000. Betul lah. Tapi sebenarnya betul mindset tu. Macam contoh kan, lagi banyak kau keluar, maksudnya bagi orang, macam contoh setiap kali orang datang dah hidup kawan. Kau jangan kawan kau kat sekolah kira minta RM2 kau bagi. Bukan betul. Bukan yang norm. Konsep dia lain. Tak, kalau saya dengar dulu penjelasan dia. Nak buat apa? Boyfriend kau ke? Kau jangan bagi boyfriend duit Dan jadi hamba lelaki. Jangan cari perhatian lelaki. Dari pick me tak apa? Dari pick me tak apa, tak kisah apa. Pick me dengan lelaki je. Jangan pick me dengan perempuan lah. Nanti gaduh. Nanti keluar dari circle. Weh, betul-betul dengar lagu kedai ni. And your time. Tak pernah nyanyi lagu ni kat karaoke. Siapa? Siapa lah? Kecil. Terima kasih. Wow. Siapa penyanyi? Siapa penyanyi? I miss you. Man. Haikal. Kan saya kan. Avril Lavigne. Avril Lavigne. Avril Lavigne. Muka dia sama walaupun dah tua. Man. Tapi pattern muka dia macam tu. Saya kan dikira macam baruan kat sekolah. Baru ah? Baru. Awak baru ah. Yelah dia cakap, saya kan dikira baru ah kat sekolah. Betul ke baru ah? Baru. Baru ah. Barulah kat sekolah. Sebut je lah. Baru ah. Baru ah weh, terkejut je Omar. Baru aku tu walaun walanun dia. Memang tak tahu tu apa. Terima kasih, Lelok. Tu macam nak meletup kereta ni. Bye. Bye. Nanti jumpa hari Sabtu. Okay, bye-bye. Bye. Bye. See you later. Bye. Hi guys. Orang datang dah hidup kawan. Diamlah. Sing. Hi guys. So sekarang ni I dah sampai rumah. So sekarang nak I cuci muka. So tu je lah. I suka gila benda ni. I love this kinds of thing. Selamat Raya, Taliban. Bye, good night.